Jenazah tiga beradik yang maut dalam kemalangan di Jalan Kuantan Pekan semalam dikebumi di tanah perkuburan Islam Kampung Tok Kapur, Binjai selepas solat Maghrib. Suasana bertambah hiba apabila Wan Kamaruzaman Wan Muhammad 56 tahun dan isterinya Rosnani Ibrahim 53 tahun tiba di unit forensik Hospital Kemaman untuk memandi dan mengkafankan ketiga-tiga jenazah anak-anak mereka itu. Wan Kamaruzaman dan isterinya Rosnani Ibrahim berada di Hospital Kemaman kira-kira pukul 4.35 petang sejurus tiba dari Mekah. Wan Kamaruzaman dan Rosnani yang tidak dapat menahan sebab terpaksa dipapah oleh anak sulung mereka, Wan Muhammad Al-Rifai 31 tahun dan ahli keluarga terdekat untuk masuk menatap tiga anak mereka yang meninggal dunia. Anak mereka Wan Nur Atirah 27 tahun, Wan Nur Afifah 25 dan Wan Muhammad Mahathir Rafiqi 14 tahun maut selepas kenderaan pelbagai guna MPV Cherry Easter dinaiki mereka terbabas sebelum terjunam ke dalam parit di Jalan Pekan Kuantan di Kampung Batu Putih Kuantan kira-kira pukul 5.45 pagi semalam. Dua lagi penumpang yang bersama mereka iaitu ibu saudara Salmah Ibrahim 58 tahun serta anaknya Nurul Aliani Zawawi 25 tahun turut tercedera dan dirawat di unit kecemasan Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Kemalangan berlaku ketika tiga beradik itu dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Kampung Padang Lalai Binjai di sini selepas singgah di rumah saudara mereka. Mereka menghantar kedua-dua ibu bapa dan seorang lagi adik-beradik mereka, Wan Nur Atikah 17 tahun di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk menunaikan umrah.